tukar kan muka macam ni. Macam mak-mak. Ya. So Mami on the way nak pergi ambil Malik sekolah petang. Tapi Mami nak cerita ringkasan apa yang berlaku minggu lepas. Mami rasa macam minggu lepas memang sangat penat. Sebab Mami uruskan anak seorang-seorang. Ayah kau tak ada tau. Ayah tak ada. Ayah tak balik. And minggu ni esok birthday ayah. Mami pun tak tahu ayah balik atau tak. So doa ayah elok-elok je lah untuk ayah. Ayah tengah cari duit. Ya. Semoga dipermudahkan urusan ayah. Semoga ayah sihat selalu. Sebab ada seseorang yang mencintainya. Kau senyum kenapa? Sibuk kau ni, kau pula yang senyum. Dan setia menunggunya di sini. Okay, cerita balik pasal minggu lepas. Hari Khamis Malik hilang kasut. Dia tertukar kasut. Sekabut. Dia keluar sekolah tu dia menangis. Mami dah kena bully ke budak ni kan. Darah aku dah membara dah ni. Rupanya kasut yang bertukar. So Mami WhatsApp lah kat dalam grup. Tak ada siapa pun yang ni. Korang tak tengok ke kasut anak korang? Anak korang memang balik sekolah. Memanglah Mami pun memang tak heran kasut anak. Kalau selagi tak cakap kan. Tapi bagusnya kasut yang Malik dapat kasut baru. So mula-mula je Malik tu nangis. Dalam 4 jam macam tu dia nangis. Menangis back to back lah. Lepas tu dia dah okey. Sampai dia kata, Mi tak payahlah Mi, kita tukar kasut. Mami pun jimat duit. Dia kata Mami ni tak payah nak beli kasut baru untuk Alik. Sebab Malik memang tak tukar kasut. So dia dah okey, mood dia dah okey. Mami okey lah. Kalau dia tak okey tu Mami jadi tak okey. And apa lagi yang jadi minggu lepas? Ya, Mami rasa Mami burn out. Mami rasa Mami macam stres. Ayah tak ada. Mami kena uruskan anak seorang. So biasa kadang kalau ada ayah akan tolong Mami. Tapi ni Mami buat 1 minggu tu seorang-seorang. Kau rasa kalau seorang-seorang buat kerja, tak boleh. Tak boleh. Serabut aku. Stres lah. And then minggu lepas juga ada persembahan. Ada mesyuarat PIBG hari Selasa ke Rabu, tak ingat. Okay. And masa mesyuarat tu diorang sekali dengan hari anugerah diorang untuk akhir tahun. So adalah persembahan daripada prasekolah si Kabil buatlah persembahan, ketupat nyam-nyam. Nanti Mami attach sekali dia punya video menari tu. Kelakar weh. Video menari dia. Dia sibuk menengok Mami. Betul tak? Dia sibuk cakap Mami. Kononnya Mami dia tak menengok lah. Dia Allah, bapak kau telefon pula.
Biar ikut sebulan dan keneratan, mungkin ada yang geram nak menilai. Boleh ini, boleh kanan, pagi berada di sarapan. Itu tidak pun mengumpul, jalanan kalau menunggu. Hey, yang mana laju-laju, kita harapan menunggu. Aku merasa jadi rindu, sekali orang ruang lebaran. Kita dibuka di saat aku, raya aku masih macam dulu. Jangan ditanya di mata teman, urusan dia bukan. Puasa sempurna menantikan hari yang mulia. Usaha bersama dia, mengalahkan dunia. Makan dia duit tak ada ke? Terima kasih diucapkan kepada adik-adik dari Prasekolah Arauda atas persembahan yang begitu menarik sebentar tadi. Hingga dewasa. Kenapa kau sebut macam tu? Habis pun antap. Sini air belakang kau pula. Pizza sadari wa yasirli amri wa